Halo, Assalamualaikum geng. Kita di kebun abang akil kita Parit Bari. Dulu kebun ni banyak tau rumput pandan. Aku panggil rumput pandan sebab tak tahu nama rumput tu rumput apa. Rumputnya macam ni. Dia macam ni lah, macam pandan lah dia macam ni. Tapi dah clear lah, alhamdulillah. Kalau tak penuh ni dulu ni. Jadi kami ada yang tanya juga pakai racun apa. Kita pakai racun hangus waktu ni. Tapi racun hangus tu kita guna kat rumput pandan lah. Macam rumput biasa kita tak pakai rumput pandan. Maknanya tak satu kebun lah kita pakai racun hangus. Sebab itu serap kan. Dia tak elok sebenarnya untuk pokok. Tapi kita nak clearkan pokok pandan, rumput pandan ni. Jadi itulah cara kita. Okay, nampaknya dah mula cantik. Hari ni kita tabur baja ni Yang lepas kita dah tahu baja gemuk. Yang kali ni kita tabur baja sawit emas untuk buah pula. Alright. Okay, nanti mana yang pokok sawit yang liar ni, yang hidup sendiri banyak ni, kita akan tabur racun. Kita nak bagi peluang pada pokok ni untuk naik lah. Alright. Kita target, kami target lagi 3 bulan. Lagi 3 bulan maksudnya mungkin lepas raya mungkin lah. Kan? Raya bulan 3. Mungkin lepas raya nanti kita akan masuk dolomite balik. So kita nak try buat. Sekarang ni kebun kita yang kita jaga, kita akan cuba buat setahun sekali tu mesti kena ada dolomite. Selang-selang kan lah. Kita tak dolomite, lepas tu baja buah. Gitulah. Okay. Ataupun lepas tu kita baja organik pula lepas ni kan. Nampak kejadiannya. Bonggong yang cantik, buah pun dah mula cantik. Alright, itu saja geng. Doa kami kat sini. Moga kita semua diberi kesihatan, dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Okay, dan kita tengah baja. Alright, Assalamualaikum.